aku ke? Saja nak minta kau belanja ayam goreng. Oh, boleh je. Robot T, 2 ayam goreng bungkus. Baik. Korang buat apa sekarang? Buat robot. Semua robot kau buat bukan jadi pun. Robot kali ni lain. Tunggulah. Nah. Terima kasih, baik. Sama-sama. Berita seterusnya. Pertandingan mencipta... Apa hal ni? Tengok ni. Ayam goreng. Bukan. Tengok ni. Pertandingan mencipta robot akan diadakan. Pemenang akan mendapat geran untuk pengeluaran robot secara besar-besaran. Pertandingan akan... Adik saya Ipin. Hai. Kami pencipta robot. Betul. Robot ciptaan kami akan menggembirakan penghuni bandar Nusantara. Dipersembahkan. Robot UI. Orang tengah sibuk buat kerja ke hilang? Tada! Ayam goreng. Nah, mestilah. Nak, Ipin! Habislah orang. Penatnya. Kenapa? Ayam goreng. Mari beli.
jadi macam tu, Pin? Aku pun tak faham. Jangan tunggu lagi. Cepat lari. Cepat. Kenapa nak lari? Kita orang tak buat apa-apa. Ayah, polis datang. Lari! Kamu berdua, ikut saya ke balai untuk siasatan. Apa salah kita orang? Kita orang tak buat apa-apa pun. Ya, jangan melawan. Tapi kita orang tak salah. Pilipin, jangan lari. Berhenti. Tak boleh jadi. Robot UI semakin ganas. Tapi, kena hapuskan mereka semua. Jangan, rugi kita. Nak buat robot-robot ni mahal. Jadi macam mana? Kita semua dalam bahaya. Jom, ikut aku. Tekan cepat. Tak boleh. Di sini. Kita ikut dia? Tak sangka akan jadi teruk macam ni. Aku rasa dia tak kenalah. Kenapalah bila kita percaya ada je orang yang dengki? Tak pasal-pasal kita dah jadi orang beruang polis. Hairan. Macam mana robot UI boleh tukar menjadi ganas? Kita tak programkan macam tu. Kau ni robot datang dari mana? Tiba-tiba muncul. Siapa hantar kau? Tak faham. Apa yang kau cakap ni? Apa ni? Entah. Kejap.
Macam suntikan virus. Inilah penyebabnya. Upin, tengok ni. Ihsan Enterprise? Ihsan? Susah kita nak masuk. Kawasan ni penuh dengan robot polis. Macam tahu je kita nak ke sini. Ipin. Nah. Wah, penembak laser. Ipin. Itu mereka! Tangkap! Ijat? Ya, aku Ijat. Pemuzik yang kehilangan kerja. Sebab apa? Sebab korang. Korang yang bersalah dalam hal ini. Selama ni, aku yang menghiburkan mereka. Tapi sekarang, tempat aku telah diganti dengan robot UI. Robot ciptaan korang. Ijat, jangan salahkan orang. Ini rezeki masing-masing. Betul-betul. Kau masih boleh hiburkan orang ramai. Kau boleh main muzik bersama-sama robot UI. Hah? Iya ke? Itu cuma kata-kata manis nak selamatkan diri. Siapa kau?
Aku Roy, pencipta robot Mok. Dan sekarang dengan robot Mok, aku akan menguasai bandar Neo-Santara. Roy, sudahlah. Ijat tak nak teruskan. Ijat hanya nak menyanyi balik. Siapa kau nak arahkan aku? Aku dah tak perlukan kau. Pin-Pin, hapuskan mereka. Pin-Pin, rupa-rupanya kau pun bersebahat. Jatuh pula. Kita ni. Jangan marah. Tak marah. Kita rehat dulu. Abang Saleh, nanti filem ni nak tayang kat mana? Tak tahu lagi. Alah, bagi tahulah kat mana. Kita orang nak suruh Opah dengan akak tengok. Abang nak letak kat YouTube. YouTube? Laman web penyiaran. Abang ada saluran sendiri tau. Jangan main-main. Sikitnya orang tengok. Nantilah. Bila siap cerita ni, kita tunjuk promo. Barulah ramai orang tengok. Tunggulah.